Maka penulis kata, Allah Ta'ala kata, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kata penulis, taghut adalah segala perbuatan seorang hamba yang telah melanggar batas-batas syar'i, baik menyangkut sesuatu yang disembah seperti menyembah patung atau orang yang diikuti seperti tukang sihir dan ulama ulama yang tidak konsisten dengan ajaran agama, atau seseorang yang ditaati seperti penguasa dan pejabat yang menyimpang dari ketaatan pada Allah. So itu yang dikatakan dengan makna taghut. Ayat tadi Allah Ta'ala kata, wajtanibu taghut, hendaklah kamu jauhi taghut. Jauhi taghut itu, ikhwan, syarat untuk beriman pada Allah. Syarat macam ayat tadi, ayat yang beritahu pada kita tadi, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bila sebut taghut, yakfur bitaghut, Allah kata tolak taghut. Allah suruh tolak. Kemelampauan manusia meminta sesama makhluk sampai seolah-olah macam minta kat Tuhan. Allah kata tak boleh. Tak boleh. Kemelampauan kita pergi hati kubur, duk pergi panggil orang dalam kubur tu, keluar daripada kewarasan, itu tidak boleh. Kena tolak. Faman yakfur bitaghut, siapa tolak kemelampauan itu, yakfur bitaghut, dia kena kufur dengan taghut, wa yu'min billah, baru dia beriman pada Allah. Kalau taghut tak tolak, beriman pada Allah, beriman, tak boleh. Tak boleh. Kerana kalimah Islam start dengan la ilaha illallah, tidak ada taghut, tolak, dinafikan, tidak boleh, tidak boleh. Maka kerana itu alim ulama kita dalam tulisan mereka, bila mereka sebut tentang makna at-taghut ini, mereka gunakan perkataan ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza bihil abdu haddahu, iaitu apabila berlakunya pelanggaran hak, sempadan, had, sempadan yang Allah tentukan, dia langgar, batas itu dia rempuh, maka itu dikatakan taghut. Dia rempuh. Kita, Allah itu ma'bud kita, sembahan kita, tak boleh sembah yang lain daripada Allah. Itu la ilaha illallah, dah kata lagu tu. Dan memang ucapan kita lepas solat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Telah kita kata Allah itu esa, wahdah, la syarikalah, maka tidak boleh menyembah lain daripada Allah dengan makna sembah, dengan makna taat, tak boleh. Tiba-tiba ada orang menyembah syaitan, upacara syaitan, sampai kekuasaan itu sampai kepada tahap kekuasaan Tuhan. Nak berubat penyakit masalahnya, kena sembelih ayam. Bomo kata kena sembelih ayam selasih 12 tengah hari, buat pulut, atok telur, pacak lilin satu, lepas tu sembelih, menerak atas jalan. Kalau tak buat lagu tu, setan tak mau keluar. Kita takut buat. Sembelih itu bukan untuk Allah, sembelih kerana syaitan. Ini nama dia taghut. Maka kalau orang kata itulah jalan berubat, maka kita kata itu bukan berubat, itu taghut. Ubat ini maksudnya lepas kita pakai dah kita sihat, itu ubat. Dan ubat tak pernah dicegah oleh agama. Tapi kalau agama cegah, itu bukan ubat. Agama cegah benda mudarat. Agama cegah kita makan racun. Agama tak bagi kita makan bangkai. Agama cegah. Tapi kalau benda itu benda yang taibat, baik, agama halalkan kita makan. Berubat apa sampai kita kena pergi menerap atas tanah? Orang kena Parkinson pun tak menerap atas tanah. Nak kena pacak lilin, apa kena mengenal lilin tu? Tak, pasal setan ni kuat sangat. Setan itu kuat kerana kita lemah. Kalau kita kuat, dia lemah. Pasal apa bomo tu boleh kata setan kuat? Pasal bomo tu pun lemah.
Kalau bomoh tu boleh kata dekat setan tu, la ilaha illallah. Bomoh tak berani kata pada setan la ilaha illallah. Bomoh tanya pula kat setan, nak makan apa? Mak dia abang lah, dia mau pulut kuning, dia mau ayam selasih. Senang. Dia nak pergi beli tak boleh. Dia bukan ada maikat dapat separuh harga buah minyak. Dia tak ada tu semua. Jadi bila bomoh tawar kepada dia, melompatlah dia. Tak tawar pun dia minta tambahan tawar. Apa Quran kata pada kita? Kana rijalun minal ins. Ada rijal, ada laki-laki daripada manusia pergi minta berlindung kepada laki-laki daripada jin. Apa Allah kata? Fazaduhum rahaqa. Allah tambah keburukan dua-dua pihak. Maka di mana kita kena minta tolong? Kepada Allah.